Assalamualaikum. Apa khabar semua guys? Semoga anda semua sihat. Hari ni kita nak review. Nak cerita pengalaman selama 3 hari 2 malam di Rumah Rakit Umap, Tanjung Gemuk. Ini suasana pagi. Air baru pasang. Air menyongsong kanan. Air nak masuk ke laut. Para-para nelayan pun nak keluar. Nampak bot lalu nak pergi ke laut China Selatan. Keluar di muara Tanjung Gemuk lah, nak ke laut China Selatan. Ini sedikit kawasan belakang dia. Air pasang ni hampir pasang penuh. Jambatan diterangkat. Jambatan ni kalau masa disurut dia rendah sikit. Jambatan dia mencabar sikit lah guys. Kena turun macam komando. Dia kena pertingkatkan lagi jambatan dia. Nampak? Ini adalah sungai yang ada air masin dan air tawar. Air masin masuk. Air payau lah orang panggil. Air masin bercampur dengan air payau, air tawar. Kita tahan 4 batang ini. Kita tahan 4 batang. Kita tengok ada hasil ke tak. Pagi kita dah breakfast, berumpakan udang mati dan udang hidup. Oh, dah kena hampir terjatuh. Ni saya rasa ikan duri ni. Biasa macam ni ikan duri. Kita tengok. Ya. Ikan belukang. Tak duri belukang. Sini banyak duri dengan belukang. Sekali ada gelama. Itu kan betul. Ikan belukang, boleh lah. Taklah terlalu besar. Ini dia. Ikan ini dia ikan belukang. Dihentam jumpa udang guys. Okey, kita tahan lagi. Sekarang air dah masuk ke kiri pula. Air laut pasang. Kita tahan lagi. Bila kita main air pasang surut ni guys, jangan kita heran lah. Dia berubah-ubah kadang dia ke kanan, kadang dia ke kiri. Tapi dia tak ada tepat ke depan. Dia tak macam dekat Kuala Pontian. Dia ada 3, menyongsong kanan, menyongsong kiri, dan dia tepat ke depan. Tapi di Rumah Rakit ni, anak Sungai Endau ni, dia tak ada tepat ke depan. Dia hanya songsong kiri, songsong kanan. Maknanya dia tak ada lurus. Sekejap adalah, tapi dia tak ada lama pasang lurus ke depan. Sebenarnya kalau audio saya kurang baik ni, saya sebenarnya kurang sihat. Sorry lah guys. Okey. Hasil alhamdulillah lah. Ada dapat gelama, ikan serkut, anak siakap. Ada macam-macam lah guys. Boleh lah, tak adalah besar sangat. Tapi hampir lah penuh jugalah tongkol bag. Tak adalah, kosong. Ni singki dia saya tak nak ulas lah. Pasal dah banyak kali yang video itu pun saya dah ulas singki dia. Saya nak ulas sungai. Ni dia tenang dah air. Ini hari kedua kita mancing. Suasana petang pula. Bila tenang kita boleh guna teknik pelampung guys. Tapi malangnya tak ada dapat siakak yang besar-besar lah. Itu rezeki. Kepada yang dah tengok video pertama saya, iaitu review Rumah Rakit Umap, saya ucapkan ribuan terima kasih lah. Tolong like, comment, share dan subscribe. Konten apa lagi ya tuan-tuan dan puan-puan nak mahu. Saya tengok follower saya di kalangan pemancing pun dah ramai. Dia bercampur aduk. Ada yang dari segi kaki ride, kaki pancing, kaki jalan-jalan, kaki makan dan sebagainya. Kaki takut bini tak ada? Macam-macam ada. Ini kemudahan yang disediakan. Saya dah ulas dalam video pertama tu. Ini bilik dia. Bilik dia ada 2 katil single.
Ini hari ketiga. Kita tahan lagi guys. Sebelum balik, kita cuba lagi. Okey, saya ulang. Antara hasil yang saya dapat ialah ikan duri, ikan belukang, ikan serkut, anak siakap, ikan selat, dan ikan bulan. Ikan bulan pun ada seekor 2. Ikan gelama. Gelama biasalah. Harga chalet ni 259 untuk package 3 hari 2 malam guys. Macam saya ulang. Tolong like, comment, subscribe dan share. Tolong komen sikit guys, supaya channel saya ni terus berjaya, terus berkembang maju, Saya doakan anda semua sihat, dimurahkan rezeki. Semoga apa yang kalian lakukan itu mendapat manfaat dan berkat. Jumpa lagi guys. Bye.